Alhamdulillah hari ni 30 minit 10 kilometer. Oh Alhamdulillah. Ada orang ke? Alhamdulillah dapat juga flash. Guys, aku pernah terfikir tau. Dulu kan kita bangun tak ada phone, tak nak tidur pun tak ada phone, okey kan. Tapi sekarang macam susah. Aku macam tertanya-tanya juga kan, macam mana nak buang benda tu. Yelah mungkin sebab aku pun selalu buat konten, jadi aku selalu kena tengok phone. Tapi masalahnya aku tengok kawan-kawan aku yang tak buat konten pun dia selalu tengok phone. Our parent pun kan, kita boleh tengok dulu lebih cenderung kepada memantau anak-anak, dan parent sekarang aku rasa, bukan semua, aku tak cakap semua, tapi mostly lebih kepada tengok phone daripada memantau anak-anak. Dan disebabkan phone juga banyaklah jadi benda-benda yang tak bagus, benda yang tak elok. Aku pun banyak juga terleka, contoh macam aku nak shooting, tapi bila pegang phone tak jadi nak shooting, bila tengah editing, bila pegang phone tak jadi nak mengedit. Dan banyaklah senario-senario yang bahaya pun ada juga, sebagai contoh masa driving ke, ataupun benda-benda yang membahayakan diri. Mungkin aku nak cari 3-3-10, maybe aku nak keluar daripada bandar ni seminggu. Tapi kalau korang tanya aku, sebenarnya boleh je. It's all about mindset kita je, macam mana kita nak kawal je. Bukannya kita tak boleh buat, it just kita unfamiliar.